Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi sharing session kita berkenaan dengan pesanan Ibu Wizni, iaitu mak saya, kepada kami adik-beradik. Semoga dia boleh menjadi bahan kepada ibu bapa untuk mendidik anak masing-masing. Jadi yang ke-12 ini adalah mendidik anak supaya sentiasa bersyukur. Niscaya Allah akan tambah lagi rezeki. Jadi dalam Quran disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan demi sungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmatku kepadamu, dan demi sungguhnya jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azab Allah amatlah keras. Jadi ada satu cerita yang disampaikan oleh Rasulullah berkenaan 3 orang Bani Israel. Yang seorang tu sakit kusta, dan yang kedua kepala botak, dan yang ketiga buta matanya lah. Jadi mereka ni sentiasa berdoa lah kan, untuk supaya hidup lebih baik, dan malaikat datang. Allah utus malaikat untuk menguji mereka lah ya. Jadi dipendekkan cerita, ketiga-tiganya sembuh penyakit dan kaya dengan hasil dengan ternakan mereka. Kemudian malaikat yang sama datang menguji mereka dalam bentuk mereka asalnya lah, yang buta dengan butanya, dengan yang botaknya, yang sakit kustanya lah, datang semula sebagai berupa orang kusta misalnya, dan minta bantuan, tapi orang tu menolak. Orang kedua gitu juga, yang kepala botak tadi, dia pun menolak untuk memberi bantuan kepada malaikat tadi. Dan akhirnya malaikat jumpa yang ketiga, yang buta tadi, dan dia disambut dengan baik, dan yang buta tadi memberikanlah apa saja yang orang tu nak ambil lah dia kan. Dan malaikat kata, aku hanya adalah menguji kamu saja, kamu peganglah harta kamu tu kan, dan Allah telah reda kepada kamu, manakala kawan kamu yang dua yang sebelum tu adalah Allah macam murka lah murka, dan akan menerima azab yang keras ya. Jadi itulah dia, kita perlu latihan anak kita supaya sentiasa bersyukur, supaya Allah tambah lagi rezeki untuk mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.